Assalamualaikum. Cikgu nak discuss soalan nombor 1 daripada latihan bukuan bab 1 kaitan 4. Okey, jadi diberikan soalannya. Dia kata gambar raja anak panah di sebelah menunjukkan hubungan antara set M dan set N. Okey, jadi perhatikan baik-baik. Anak panah itu menuju daripada kiri ke kanan. Jadi itu pentingnya, iaitu bahawa daripada kiri pergi ke kanan. Jadi sebelah kiri adalah objek, sebelah kanan adalah image. Okey, yang itu paling penting kerana kadang-kadang ada diagram yang terbalik. Jadi jika terbalik, terbaliklah dia punya objek dan image tersebut. Okey, jadi nyatakan image bagi 2. Jadi untuk soalan A1, image bagi 2. Jadi 2 sekarang ni adalah objek. Okay, kalau katalah sini pun ada 2 juga. Jadi kamu nak tahu ke mana. Jadi ketika baca soalan balik, kata cari image bagi 2. Bila cari image bagi 2, maknanya 2 adalah objek. Takkan image cari image. Okay, jadi kalau 2 objek, tengok dari kiri pergi ke kanan. Dia menuju kepada? Menuju kepada 1. Okay, jadi jawapan dia 1. Untuk A2, objek bagi 4. Okey, objek bagi 4 maknanya 4 adalah image. Jadi image tu ada di sebelah kanan, iaitu arrow tu menunjuk ke sebelah kanan. Jadi di sinilah. Okey. Jadi kenapa cikgu terangkan macam tu? Sebab kadang-kadang dalam diagram tertentu di sini ada 4, di sini pun ada 4. Jadi kamu kena tengok yang betul. Okey? 4 yang betul di mana. Okey, jadi sekali dia tanya objek bagi 4. Kita tengok sebelah kiri dia, iaitu 6, 8 dan 9. Jadi 6, 8 dan 9. Dan B, adakah hubungan itu merupakan fungsi? Okey, jadi untuk B, ya. Macam mana kita tahu dia adalah fungsi? Syarat pertama, dia cuma setiap objek mempunyai satu image. Setiap objek cuma mempunyai satu image. Sebab itu syarat untuk fungsi. Okay, jadi 2 pergi ke sana, 6 pergi ke 7 pergi 1, 8 pergi 4, 9 pergi 4. Perhatikan, image tak ada syarat bahawa dia mesti ada objek. Okay, alright. Setiap objek cuma ni. Apa syarat kedua? Okay, basically dia cuma ni lah. Itu syarat dia, cuma satu punya satu image. Iaitu cikgu nak beritahu bahawa jika ada beberapa objek pergi tempat image yang sama, tak ada masalah. Image ada beberapa objek, tak ada masalah. Apa syarat dia? Ialah setiap objek cuma mempunyai satu image. Dan C, nyatakan domain. Okay, jadi domain adalah setiap unsur di dalam set M ini, iaitu yang objek tu. Okay, dari untuk domain kita kena letak dalam bracket set notation, iaitu 2, 6, 7, 8 dan 9. Okay, kamu labelkan semua, okay, semua yang ada di dalam tu. Selepas itu ditanya codomain. Codomain setiap yang berada dalam set N ini, yang duduk sebagai image ni. Okay, itu 1, 4 dan 5. Dan seterusnya dia tanya julat. Jadi julat apa beza julat dengan codomain? Okey, codomain kita ambil semua yang ada dalam set N ini, tapi julat adalah semua image
yang ada objek sahaja. Semua image yang ada objek. Jadi dalam kes ni 1 ada objek, 4 ada objek tapi 5 tak ada objek. Jadi julat itu tidak diterima, 5 tak diterima. Okey. Jadi 1 dan 4. Okey. Dalam kes ini julat ni bukan bermaksud beza yang macam statistik ya. Okey, jadi untuk fungsi ni ialah semua image yang mempunyai objek. Soalan nombor 2 untuk latihan pengukuhan tajuk fungsi itu matematik tambahan tingkatan 4. Okay, dia kata anak gambar raja anak panah di sebelah menunjukkan suatu fungsi H. Nyatakan nilai M. Sebelum kita boleh nyatakan nilai M ni, kita kena tengok bagaimana negatif 2 boleh pergi pada 3. 2 boleh pergi 3. 4 boleh pergi 15. Okey? Jadi kita kena explore. Cuba-cuba. Okey? Jadi kalau cikgu negatif 2 tambah 5, okey, akan dapat 3. Tetapi kalau 2 tambah 5, 8. Jadi 2 tak pergi pada 3. Jadi yang ini salah. Kita boleh cuba tambah, tolak, darab, bahagi, kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 2, punca kuasa 3, bracket. Ikut kreativiti. Jadi agaknya apa kaitannya? Kaitannya adalah pada jika nombor ini dikuasa 2 kan. Dan tolak 1. Jawapan dia 3. 2 dikuasa 2 kan. Tolak 1 juga 3. Jadi yang ni dah lurus. Cuba dengan 4. 4 kuasa 2 tolak 1. 16 tolak 1. 15. Jadi apa kita kena buat? Untuk nilai M, itu untuk soalan A, 6 kuasa 2 tolak 1. 36 tolak 1 adalah 35. Itu untuk jawapan untuk A. Seterusnya, dengan menggunakan tata tanda fungsi, ungkapkan H dalam sebutan X. Okey, jadi dia suruh tulis Hx sama dengan apa? Okey, jadi kalau sini X, nampak tak? Sini adalah nilai X ni sebenarnya. Okey, nilai X. Jadi kuasa 2 tolak 1. Jadi itulah dia, iaitu X kuasa 2 tolak 1. Jadi biasanya yang ini memang complicated sikit. Jadi soalan-soalan macam ni kamu kena teka sampai jumpa. Tapi biasanya dia tak akan bagi yang terlalu complicated lah. Okey? Kita dah sampai kepada soalan nombor 3. Fungsi pada latihan pengukuhan. Okay, soalan nombor 3. Soalannya, dengan menggunakan ujian garis mencancang, tentukan sama ada graf di sebelah merupakan fungsi atau bukan. Macam mana graf mencancang? Kamu pastikan garisan ini tegak. Okay? Dan tegak dan selari dengan paksi Y. Jadi kita lukis. Adakah kita melanggar graf ini di dua tempat? Tidak. Satu tempat saja. Cuba lagi tempat lain. Yes or no? Satu tempat saja. Okey, dan di sini semualah. Dan kita buat semua. Jadi kita dapati bahawa tiada tempat yang dia melanggar sebanyak lebih daripada sekali. Jadi jawapan dia ialah fungsi. Okay. Jadi ini adalah fungsi dan okay. Jadi adakah setiap fungsi itu
satu per satu atau satu dengan satu. Okey, dia kata jika ia, okey, memang fungsi. Jika ia, adakah fungsi itu fungsi satu dengan satu? Uji dengan melukis garis mengufuk. Okey, jadi kita dah tahu fungsi, tetapi ujian menentukan sama ada ia adalah fungsi satu kepada satu ialah dengan ujian garis mengufuk. Okey, jadi kita mengufuk ni, kita garis macam ni pula. Okey, satu pun dah cukup. Kenapa dah cukup? Kerana garisan ni dah gagal garisan tersebut. Garisan mengufuk bila dia melanggar lebih daripada sekali, itu menunjukkan bahawa ia bukan, okey, bukan fungsi satu kepada satu. Apa pentingnya ujian ini? Untuk menunjukkan bahawa fungsi ini tiada fungsi songsangan. Okey? Okey, kita dah sampai kepada soalan nombor 4. Latihan pengukuhan bab fungsi matematik tambahan tingkatan 4. Dibacakan. Dikata suatu fungsi f ditakrifkan oleh fx sama dengan modulus bagi x tolak 3 untuk domain nilai x di antara negatif 1 sampai 7. A. Lakarkan graf f dan nyatakan julat bagi f. Lakarkan graf f. Okey. Jadi untuk graf modulus macam ni, kita tak perlulah nak mencari nilai x di antara negatif 1 sampai 7. Tapi itu adalah satu option sebenarnya. Satu option maknanya kamu buat table dan nyatakan semua nilai x. Okey, jadi x dan fx. Dan kamu letakkan di antara negatif 1, lepas negatif 1, kosong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu satu option. Tapi cikgu tak buat option tersebut. Okey? Jadi apa cikgu buat? Cikgu cuma letakkan 3 nilai. Nilai pertama dan nilai yang terakhir, dan kemudian nilai kosong. Kerana cikgu tahu bentuk graf ini adalah berbentuk V. Okey? Dia akan melanggar paksi X di sini. Okey, di sini tu nilai fx. Okey, dia ada pada kosong. Di sini x negatif 1, di sini x adalah 7. Okey, ketinggian tu cikgu tak pasti lagi ya. Jadi kita kena kira dulu. Dan kepastian tu akan datang lepas tu. Jika kamu lukis yang ini, pastikan graf kamu tu agak stabil lah. Pastikan ukuran dia tu agak, kamu gunakan kertas yang kotak-kotak untuk dapatkan tinggi tuan. Nanti kamu akan tengok masalah yang cikgu akan hadapi bila kita lukis pada kawasan yang kosong macam ni. Okay. Jadi cikgu akan gantikan x sebagai negatif 1 jika f negatif 1, modulus dia negatif 1, negatif 3, akan dapat negatif 4. Tapi dalam modulus, bila buka modulus, dia akan jadi 4. Itulah kerja garis lurus itu. Mempositifkan jawapan akhir yang negatif. Jika dia adalah jawapan yang positif, kamu biarkan macam tu je. Okey? Di sini 4. Masukkan X sebagai 7. 7 tolak 3 akan dapat 4. Buka modulus pun 4 juga. Sekarang kita kena gantikan fx ini sebagai kosong. Bila kita gantikan fx sebagai kosong, kita kata kosong sama dengan modulus x tolak 3. Jadi macam nak selesaikan ni, kamu kena buka modulus ini. Modulus ini menyebabkan nilai di sini akan jadi tambah tolak. Tapi untuk kosong, tak ada tambah kosong ataupun tolak kosong. Nilai
tetap sama. Tetapi jika nilai di sini 2, kamu kena letak 2 dan negatif 2 dan selesaikan satu persatu. Dalam kes ini kita akan dapat X negatif 3 pindah sana akan jadi 3. Okey. Selepas itu kita akan melukis sikit atau sketch sikit, melakar. Tapi lakaran ini disebabkan cikgu nampak ada beberapa soalan lagi pada B tu yang memerlukan ketepatan yang agak tinggi. Jadi kita pastikan tu ukur betul-betul lah. Okay, walaupun ukur cikgu agak-agak sajalah sebenarnya. Okey, di situ. Jadi panjang jadi di sini kosong. Panjang negatif 1 tu panjang itu lebih kurang Jadi cikgu kena ukurlah sikit menggunakan panjang yang sama. 1 2 3 4 5 6 dan 7. Okey. Walaupun dalam kes ini tak ada nilai itu, tapi kita kena buat juga. Okey, sebab cikgu nampak ada soalan B dan C yang menanyakan yang memerlukan graf yang sama. Jadi kita plot. Okey, jadi untuk pasti Y juga pun kita kena gunakan scale yang sama, tapi dia tak ada ke bawah Okey, 1 2 3 4. Okey, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7. Jadi plotkan negatif 1 4. Di sini 1 4. Di manakah 3 kosong? Dia buat ada di sini. Di manakah 7 4? Dia buat ada. Okey, lurus sikit. 7 4 bukan macam ni. Okey, yang ni cikgu perlukan pembaris. Alright. Okay, kenapa kita tak lukis yang lain tu? Sebenarnya, katalah kamu lukis, boleh je. Katalah kamu lukis 1. Kata X sebagai 1. Masukkan X 1. 1 tolak 3 ialah negatif 2. Bila buka modulus akan jadi 2. Jadi 1, 2. Okey, nampak macam tak berapa kena lah garisan cikgu ni. Sebab tak ukuran tu tak berapa tepat. Okey. Jadi kalau cikgu tak menggunakan semua, dia akan nampak lebih jitu. Tapi kalau kamu guna kertas kotak-kotak, tak akan ada masalah macam ni. Dia sebab ni masih lagi, walaupun cikgu kata cikgu nak menggunakan setepatnya, tapi tak tepat juga. Okey, jadi kalau cikgu plotkan 1, 2 tu mungkin dekat sini. Tidak berada pada garisan lurus itu. Jadi sebenarnya nilai 1, 2 tu berada pada garisan. Okey. Okey, jadi tapi untuk melakar tak ada masalah Okey, jadi tapi untuk menjawab soalan seterusnya tu akan ada masalah sikit. B, cari julat nilai X dengan keadaan Fx kurang atau sama dengan 2. Okey, jadi untuk B, adakah dia suruh menggunakan graf ke ni? Cari julat nilai X dengan keadaan Fx kurang daripada 2. Oh, okey. Fx yang kurang pada 2. Okey. Okey, jadi pertamanya inilah graf Fx. Fx kurang daripada 2 adalah sini ke bawah. Okey, jadi untuk Fx kurang daripada 2, kita lukiskan Fx sama dengan 2. Garisan sini. Okey, Fx sama dengan 2. Fx sama dengan 2 tu lebih senang kamu faham kalau kamu gantikan Fx sebagai Y. Y sama dengan 2 dekat sini. Okey. Jadi, apakah nilai-nilainya? Nilai-nilai X yang kita cari. Jadi, kalau kamu baca di sini, kalau X negatif 1, Fx ialah 4. Jadi, tak masuk. Kalau X kosong, Fx adalah 3. Kalau X1, kita dapat berapa tadi? Okey, kalau 1
1 tolak ni. Okey. Patutnya dia akan langgar pada graf di sini. Jadi tak graf cikgu ni tak berapa tepat. Jadi ada sedikit masalah lah. Okey. Jadi apa cikgu akan buat untuk memastikan nampaknya kena habiskan tabel ni juga. Okey. Kalau X1 kita dapat Fx sama dengan 2 tadi kita kira. Kalau X2 masuk ke sini, 2 tolak 3 akan dapat negatif 1. Bila buka modulus akan dapat 1. Kalau masuk lagi, masukkan sebagai 3 pula, 3 dapat kosong. 3 dah ada sebenarnya. Kalau masukkan X sebagai 3 akan dapat kosong. Ya, 3 tolak 3. Dan jadi nilai yang diterima tadi tu 1 je, sebab dia kurang atau sama dengan. Okey. Dan 2 pun ya kurang daripada 2 atau sama dengan. Okey. 3 ya kurang daripada 2. Kalau 4 kita cuba dulu. 4 tolak 3 1. Modulus dia 1 juga. Kalau 4 1. Ya boleh terima juga. Kalau X dengan 5 tolak 3 dapat 2. Buka modulus akan dapat 2. Okey, jadi kalau 5 2 diterima juga sebab dia nak kurang atau sama dengan 2. Cuma masukkan X sebagai 6. 6 tolak 3 akan dapat 3. 3 dah lebih daripada 2. Jadi plotting dia, koordinat tu mungkin somewhere kat sini. Dekat situ. Yang 7 of course lah tak masuk lagi. Sebab tu bila 7 4. Okey, Fx dia nak nilai Fx. Okey, dia kata Fx kurang atau sama dengan 2. Jadi kalau tengok sini, sini 2. Okey. Jadi yang ini ya boleh terima, boleh dan boleh. Okey. Jadi kalau kamu tengok ni, kalau kita buat aturan dengan lebih lengkap tadi, aturan dia semua sekali tu, kita dapati 1 sampai 5. Jadi jawapan dia tu kalau Fx kurang pada 2, X adalah di antara 1 hingga 5. Okey. Itu untuk soalan B. Untuk C, B ya. Untuk C, pada graf yang sama di A, lakarkan graf Y sama dengan 2X tolak 3. So, lakar pula Y sama dengan 2X tolak 3. Okey, macam mana nak lakar graf 2X tolak 3 ni? Kalau modulus ni dia bentuk V, jadi kita kena cari hujung-hujung lah. Okey, dan satu nilai yang di mana X ni kosong. Tapi kalau garis lurus 2X tolak 3, dia garis lurus, jadi kita perlukan 2 koordinat je. Minimum 2. Lebih boleh tak? Boleh, tapi nanti sebabkan cikgu punya lukisan ni tak terlalu tepat, jadi dia akan ada dot-dot yang tak langgar. Okey. Jadi kita ambil satu ataupun 2 koordinat X yang agak jauh di antara satu sama lain. Iaitu kita buat table juga. Itu X dan Y. Nilai yang paling jauh ialah negatif 1 sehingga 7. Kita ambil ruang hujung-hujung saja. Okay, jadi di sini tak perlu ambil tengah-tengah. Kalau X negatif 1, jadi 2 darab negatif 1 tolak 3 akan dapat negatif 5. Oops, graf kita tak ada negatif 5. Okey, jadi tak boleh nak gunalah. Okey, tapi tak apa, kita gantikan 7 dulu. Kalau kita gantikan 2 darab 7 tolak 3, 2 darab 7, 14 tolak 3 dapat 11. Alamak, pun keluar pada range. Okey, jadi mari kita cuba lagi nilai lain. Nilai lain, okey, kalau X kosong, X kosong dapat negatif 3 pun tak ada juga. Jadi kita masukkan X1 lah kot. Kalau X1 dapat negatif 1. Negatif 1. Jadi yang ni masih boleh dilukis lah. Negatif 1. Kalau 1, negatif 1. Okey, di sini koordinat dia. Okey, 1, negatif 1. Dan cikgu nak gantikan kalau 4. Kalau X 4,
2 darab 4 tolak 3. Okey, 2 darab 4 tolak 3, 5. Okey, itu pun tak ada. Okey, atas sikit lah. Okey, iaitu 4. Kalau kamu nak labelkan 5 di sini, boleh je. Okey, cikgu tak nak lah kot. Okey, cikgu gantikan nilai X yang lain. Kalau X 3, 2 darab 3, 6 tolak 3 dah 3. Okey, jadi koordinatnya dah 3, 3. Sini 3, bukan 3, 3. Okey, tak boleh plot banyak sangat sebab nanti dia akan tapi dalam kes kamu, kalau kamu gunakan kertas kotak-kotak atau graph paper, memang boleh. Okey, dapat kamu gunakan ketepatan yang itu. Jadi cikgu akan sambungkan saja koordinat ni. Okey. Okey, yang ni graf Y sama dengan 2X tolak 3. Jadi apa dia nak? Pada graf yang sama, lakarkan graf Y sama dengan 2X tolak 3. Seterusnya dapatkan nilai X dengan keadaan modulus X tolak 3 sama dengan. Okey, jadi dia suruh melihat pada graf tu dia bukan suruh selesaikan menggunakan pengiraan. Okey, jika kita dah menggunakan pertama, graf yang pertama kita dah lukis, graf yang kedua pun kita dah lukis. Jadi jawapan nilai X bagi persamaan macam ni ialah pertembungan antara graf berbentuk V ni, iaitu yang modulus X tolak 3, dan graf 2X tolak 3, itu garis lurus ni. Okey, jadi cikgu nampak dekat sini nilai X nya adalah 2. Alhamdulillah, dia agak tepat sikit. Okey, kalau lari tadi mungkin cikgu terpaksa menggunakan kertas graf semula untuk mendapatkan hasilnya. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Petang ni cikgu nak tunjukkan satu soalan daripada bab 1 fungsi, iaitu latihan pengukuhan nombor 5. Jika boleh bacakan, dia kata gambar rajah anak panah di sebelah mewakili sebahagian daripada pemetaan fx kepada hx tambah k per x, di mana x bukan kosong. Cari nilai h dan nilai k, b dan imej bagi 6 di bawah pemetaan ini. Okey, jadi pertama kita nak tahu nilai h dan nilai k. Melalui gambar rajah ni kita tengok anak panah dulu. Anak panah pergi daripada 2 kepada 17. Di bawah fungsi, maksudnya 2 adalah objek dan 17 adalah image. Jadi kita boleh tulis F2 sama dengan 17. Bermaksud objek dan di sini image. Jadi apa kita buat? Objek kita masukkan di mana X berada. Jadi kita kata H darab 2 tambah K per 2 sama dengan 17. Jadi kita boleh mudahkan, kita dapat persamaan ini 2H tambah K per 2 sama dengan 17. Dan cikgu suka meringkaskan persamaan, iaitu ringkaskan persamaan tu maksudnya kita, contohnya dalam kes ni, mentiadakan pecahan. Jadi kamu darab semua dengan 2. Jadi darab 2, 2H darab 2 dapat 4H. K per 2 darab 2, darab 2 potong 2 dengan 2 akan dapat K saja. Dan 17 darab 2 akan dapat 34. Begitu juga dengan maklumat kedua, 3 adalah objek dan 23 adalah image. Jadi kita kata F3 sama dengan 23. Gantikan H darab 3 tambah K per 3 sama dengan 23. Hapuskan pecahan juga, darab 3, 3H darab 3 akan dapat 9H tambah K sama dengan 69. Jadi kamu nak gunakan, jadi dalam kes ini kita ada H dan K, H dan K, kamu kena gunakan persamaan serentak. Jadi untuk pelajar-pelajar matematik tambahan, cikgu lebih suka mengajar menggunakan secara penggantian, kerana kamu akan ada soalan-soalan di bab 3 yang
hampir-hampir tidak boleh menggunakan penghapusan. Okay? Jadi yang ini cikgu jadikan subjek ni sebagai K 34 tolak 4H, dan tempat K ini gantikan sebagai 34 tolak 4H. Jadi 9H. Jadi semua ini ganti di mana tempat ni berada, tambah K. K ialah 34 tolak 4H sama dengan 69. Jadi 9H tolak 4H kita dapat 5H, dan 69 tolak 34 dapat 5, 35. Oleh itu nilai H adalah 7 kerana 35 bahagi 5 dapat 7. Jadi kita bagaimana dapat nilai K? Kita gantikan balik di sini. Nilai K ialah 34 tolak 4 darab 7, dan 4 darab 7 28, jadi 34 tolak 28 akan dapat 6. Jadi kita dapat K sama dengan 6, H sama dengan 7. Jadi ulang balik, apa soalan B? Soalan B adalah image bagi 6 di bawah pemetaan ini. Okey, jadi pertamanya sebelum kamu mendapatkan nilai-nilai lain, gantikan dulu, tuliskan fungsi itu balik. Jadi f(x) sama dengan 7x, gantikan x h sebagai 7 tambah 6 per x. Dan soalan B tu image bagi 6. Image bagi 6 bermaksud 6 adalah objek. Jadi untuk yang B ni sebenarnya dia cari F6. Okey, gantikan x sebagai 6, 7 darab 6 tambah 6 per 6, kita akan dapat 42 tambah 1 iaitu 43. Assalamualaikum dan selamat petang. Kali ini cikgu akan tunjukkan bagaimana nak membuat atau menjawab soalan nombor 6 daripada latihan pengukuhan bab 1, itu fungsi. Cikgu bacakan soalannya. Diberi dua fungsi f dan g ditakrifkan oleh fx sama dengan x tambah 2 per x tolak 2, di mana x bukan 2 dan gx sama dengan mx tambah c. Diberi bahawa songsangan bagi g untuk 2 sama dengan kalau kita masukkan 3 dalam fungsi f, dan jika kita masukkan 2 dalam songsangan f dan dalam G, kita akan dapat image dia 5. Jadi kita akan memasukkan satu-satu semua nilai ini untuk mendapatkan nilai M dan C. Okey, jadi pertamanya songsangan bagi songsangan G bagi 2, itu kita boleh masalahnya ini songsangan, ini fungsi. Jadi bagaimana kita buat? Kita ada dua cara, tetapi cikgu akan pilih satu cara saja. Yang caranya ialah satu cara tadi yang cikgu takkan buat adalah mencari fungsi songsangan dan masukkan x sebagai 2. Jadi apa yang cikgu akan buat ialah cikgu akan memasukkan 2 ini ke dalam fungsi, tetapi bukan letak di tempat x. Dia sebagai image. Okey, jadi maksudnya kalau gx memetakan x kepada y, songsangan bagi g memetakan y kepada x. Jadi apa yang berlaku di sini, 2 ini adalah terletak di sini sebagai dia adalah image bagi fungsi, dan pada masa yang sama dia juga adalah image bagi songsangan G. Jadi apa cikgu akan buat? Cikgu akan letakkan, cikgu kata mx tambah c, mx tambah c sama dengan 2. Jadi lepas tu sebab kita nak tahu nilai untuk yang ini, kita jadikan subjek ni sebagai x. Jadi mx sama dengan 2 tolak c
Jadi X ialah 2 tolak C per M. Okey, itulah nilai yang di sini. Jadi kemudian F3 kita masukkan terus X sebagai 3. Jadi kita akan kata 3 tambah 2, 3 tolak 2 akan dapat 5 per 1 iaitu 5. Jadi nilai ini sama dengan nilai yang di sana. Jadi kita kata 2 tolak C per M sama dengan 5. Kita dapat satu persamaan. Nilai ini daripada maklumat songsangan bagi G. Dan 5 adalah fungsi F memetakan 3 kepada 5. Jadi cikgu akan sementara cikgu akan tinggalkan sebab cikgu nampak ada C, ada M, cikgu tak akan boleh selesaikan. Okay, jadi tengok maklumat yang kedua di sini. Songsangan bagi F untuk 2 dan dimasukkan G juga akan menghasilkan 5. Jadi di sini kita sekali lagi dalam fungsi ini kita boleh sama dengan, jadi untuk yang ini saja. Untuk yang ini saja adalah kita kata X tambah 2 per X tolak 2 sama dengan 2. Sebab 2 ini adalah objek bagi songsangan F. Tapi jadi dia juga adalah image. Okey? Image bagi apa? Image bagi F, fungsi F. Dan kemudian kita perlu jadikan subjek dia sebagai X. Jadi kita darabkan jadi X tambah 2 sama dengan 2X tolak 4. Cikgu darabkan ke sini. Kita darab X tolak 2. Bila kamu buka dapat sini. Dan jadikan subjek dia sebagai X saja. 2X tolak X akan dapat X. Negatif 4 bawa ke sana akan dapat 6. Jadi nilai X adalah 6. Jadi nilai di sini akan menghasilkan 6. Dan lepas tu apa cikgu buat lagi? 6 ini cikgu masuk dalam fungsi G. Okey, jadi G ialah M darab 6 tambah C. Masukkan sebagai dalam sini, dalam G sama dengan 5. 5 tambah mana? Dari sini. Okey, jadi ini proses cikgu masukkan mendapatkan nilai untuk songsangan bagi 2 dan kemudian kita masukkan dalam fungsi G. So kita dapat satu persamaan iaitu 6M tambah C sama dengan 5. Okey, jadi di sini cikgu nampak cikgu akan darabkan dulu. Cikgu kata 2 tolak C sama dengan 5M. Kita darab situ. Jadi cikgu nak jadikan, kita nampak bahawa ada M dengan C, M dengan C persamaan serentak. Jadi cikgu buat apa? Cikgu akan jadikan C di sini sebagai subjek. Cikgu kata C, negatif C bawa ke sana. Di sebelah kiri akan jadi 2 tolak 5M. Jadi nilai C ialah 2 tolak 5M. Jadi kita akan masukkan nilai ini di mana C berada. Jadi 6M tambah 2 tolak 5M sama dengan 5. Dan kemudian kita dapat 6M tolak 5M ialah 1M. Dan kemudian 5 tolak 2 adalah 3. Itu nilai pertama, nilai M. So nilai C adalah 2 tolak 5M. 2 tolak 5 darab M. M ialah 3. Dan 2 tolak 15 adalah negatif 13. Okey, jadi kita dah dapat nilai M dan nilai C. Ada apa-apa lagi tanya? Okey, itu sahaja untuk soalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah sampai kepada soalan nombor 7 untuk latihan pengukuhan bab 1 matematik tambahan tingkatan 4. Saya bacakan. Dalam belajar sebelah, fungsi F memetakan set A kepada set B dan fungsi G memetakan set B kepada set C. Cari A dalam sebutan X fungsi T1
fungsi yang memetakan B kepada A. Okey, kita dah ada gambar rajah di sini. Seperti ini beritahu, power fx memetakan x kepada, ada gambar rajah ke apa-apa lagi? Oh, okey, ada tertinggal A, B dan C. Okey, jadi dia berkata fx memetakan x kepada fungsi A kepada B, gx memetakan B kepada C. Jadi apa yang kita kena tahu di sini ialah yang diberikan 3x tolak 2 ni adalah fx. Fx adalah 3x tolak 2. Adakah 6x itu gx? Tidak. Okey, jadi mungkin pernyataan cikgu ni tak ada berkenaan dengan soalan ni, tapi cikgu akan beritahu juga, iaitu 6x tambah 1 ini ialah apabila kita pergi naik f daripada x, kita naik f akan memetakan x pada 3x tolak 2, dan daripada sini naik g, dia akan memetakan nilai di sini kepada pada nilai di sana di sini. Okey, di sebelah sana. So nilai 6x tambah 1 ini adalah nilai gfx, iaitu 6x tambah 1. Okey, jadi cikgu ulang balik. Di sini pernyataan ini cikgu kata gfx adalah 6x tambah 1 kerana kita naik daripada x kita naik f. F mesti letak dari tengah-tengah. Lepas tu daripada f kita naik g. Jadi g tu dari luar. Okey, jadi jika kita ada apa-apa nilai, contohnya x sini ialah 4, kita akan masukkan 4 pada fx dan daripada situ kita masuk dalam g. Kalau kita ada g lah. Tapi dalam kes ni yang kita ada gfx ni sahaja. Okey, mari kita tengok soalannya. Cari fungsi yang memetakan set B pada set A. Okey, set B pada set A. Set A kepada set B ialah f. Jadi set B kepada yang sini kepada ke sana, okey, adalah apa? Songsangan bagi f. Jadi apa kita buat? Cikgu akan gunakan, cikgu kata katakan y adalah 3x tolak 2, iaitu cikgu gantikan fi sebagai y. Okey, dan jadi apa yang kamu kena tahu di sini ialah cikgu katakanlah, cikgu gantikan fx sebagai y, dan cikgu akan ambil fungsi ini dan cikgu akan gantikan ataupun jadikan x sebagai subjek. Okey, jadi x sebagai subjek itu maksudnya cikgu kata y tambah 2 sama dengan 3x. Jadi x ialah y tambah 2 per 3. Okey, jadi fungsi ataupun fungsi songsangan bagi x adalah gantikan nilai y ni sebagai x. Jadi x tambah 2 per 3. Ini jawapan untuk A1. Okey, jadi kamu mungkin tertanya-tanya kenapa macam tu? Okey, jadi kita bayangkan kita ada satu nilai f. Okey, kata f katalah nilai x. Letakkan apa nilai. Jadi katakanlah f4. F4 kita akan kena gantikan 3 darab 4 tolak 2. 3 darab 4 ialah 12. 12 tolak 2 10. Okey, 10. Jadi pada A ni ialah 4, dia akan petakan kepada 10. Jadi kita nak tanya, apakah fungsi yang akan memetakan 10 balik kepada 4? Okey, jadi inilah fungsinya. Cuba kita gantikan x sebagai 10. Okey, jadi kalau songsangan bagi f ialah 10 tambah 2 per 3, kita akan dapat 4. Nampak? Jadi 4 ini adalah objek bagi fx dan 10 adalah image bagi fx. Pada masa yang sama, 10 adalah objek bagi songsangan f dan 4 adalah image bagi songsangan bagi f. Okey. Okey, jadi sebab kenapa cikgu tunjukkan tu supaya kamu nampak
bahawa objek akan jadi image untuk fungsi, image akan jadi objek untuk songsangan. Okay, mari kita teruskan. Iaitu dia suruh tanya GX. Okay, jadi yang kita dah ada di sini, kita ada F, kita ada G. Jadi untuk mencari songsangan, kita akan menggunakan teknik yang sama juga. Okay, jadi A2. Gua ulang balik. Kita ada Fx, iaitu 3x tolak 2. Kita ada GFX, iaitu 6x tambah 1. Jadi di sini kita nak mencari G. G ini berada di luar. Jadi tempat Fx ini kita gantikan dengan fungsinya, iaitu 3x tolak 2 sama dengan 6x tambah 1. Jadi di sini kita kena keluarkan balik dan katakanlah y adalah 3x tolak 2. Dan seperti yang tadi, kita akan tukarkan subjeknya. Okay, jadi kita akan kata y tambah 2 per 3 adalah nilai x. Tapi di sini kita ada kerja tambahan, iaitu nilai ini kita kena gantikan dalam sini. Yang itu akan jadi gy lah. Jadi gy itu sebab kita akan masukkan nilai tempat x ni sebagai y tambah 2 per 3. Jadi nilai dekat sini ialah dalam bentuk y, jadi sini gy. Okay, jadi kita akan kata 6x gantikan y tambah 2 per 3 tambah 1. Jadi 6 dengan 3 kita boleh potong, dapat 2. Jadi 2 darab y, 2y, 2 darab 2, 4. Dan tambah 1, kita dapat 2y tambah 5. Jadi, dan kita kata oleh itu GX adalah, gantikan saja y sebagai x, iaitu 2x tambah 5. Okey, jadi itu untuk soalan A2. Dan soalan B, okey, cikgu tulis di sini je. Soalan B apa dia? Nilai x dengan keadaan fgx sama dengan 4x tolak 3. Okey. Di sini cikgu tulis di sini. Okey, soalan B dia kata apa? Cikgu ulang semula. Fgx sama dengan 4x tolak 3. Okey. Dalam kes ini kita ada tak fgx? Tak ada. Kita cuma ada gfx. Jadi kita cari dulu fgx, iaitu memasukkan g ke dalam f. G kita akan masukkan ke dalam f. Okey? Jadi seluruh nilai ini kita akan masukkan di sini. Itu tulisan untuk fgx, iaitu memasukkan g ke dalam f. Jadi cikgu kata 3 bracket salin, itu 2x tambah 5 dan ada tolak 2 lagi di situ, sama dengan 4x tolak 3. Jadi kita akan darabkan, dapat 6x tambah 15 tolak 2 sama dengan 4x tolak 3. Jadi kemudian kita pindahkan 4x jadi 6x tolak 4x sama dengan negatif 3, negatif 15 tambah 2. Semua nombor cikgu bawa ke kanan. Jadi di sini tinggal 2x. Sini negatif 18, jadi negatif 16. Jadi x ialah negatif 16 bahagi 2, iaitu negatif 8. Jadi apa soalan dia tu? Dia suruh tanya, suruh cari nilai fgx, nilai x yang apabila di bawah fg dia akan jadi 4x tolak 3. Okey. Jadi sama dengan image dia 4x tolak 3. Nilai apa? Okey, nilainya, nilai x ni adalah negatif 8. Okey. Assalamualaikum.
dan selamat petang. Kali ini cikgu nak tunjukkan satu soalan daripada bab 1 fungsi, iaitu soalan nombor 8 daripada bahagian latihan pengukuhan. Okay. Jadi soalannya, suatu fungsi f ditakrifkan oleh fx sama dengan m per x tolak 1 tambah n, di mana x bukan k. Diberi f2 sama dengan 3, f3 sama dengan 2, cari nilai k. Okay, jadi nilai k di sini, apa peranan nilai k di sini? Adalah nilai-nilai yang akan menyebabkan fungsi menjadi tidak tertakrif. Bilakah fungsi menjadi tidak tertakrif? Kalau kamu tekan kalkulator, kalau kamu tekan kalkulator, contohnya 0 bahagi 10, kalkulator akan bagikan kamu jawapan dia 0. Kerana contohnya kamu tidak ada rambutan, kamu nak bagi kepada 10 orang, so setiap orang akan mendapat 0 biji rambutan. Tetapi kalau kamu ada 10 biji rambutan dan tiada siapa untuk diberikan, jadi 10 bahagi 0, jadi apa akan terjadi pada rambutan tersebut? Tidak tertakrif. Okey, tidak diketahui. Okey, jadi nilai yang tidak tertakrif itu terjadinya apabila penyebut atau denominatornya nilainya adalah 0. Okey, jadi bilakah nilai denominator 0? Adakah di sini? Tidak. Adakah di sini? Ya. Iaitu apabila fungsi-fungsi itu mempunyai nilai x sebagai sebahagian daripada denominator atau penyebut. Jadi nilai di bawah ni tidak boleh menjadi 0. Okey. Jadi tempat yang di mana x ada itu sebagai sebahagian pada penyebut tidak boleh bernilai 0. Jadi ni adalah nilai yang akan menyebabkan fungsi tersebut menjadi 0. Jadi bagaimana kita selesaikan? Kita ambil seluruh ini dan samakan dengan 0. Jadi kita kata x tolak 1 sama dengan 0, jadi x sama dengan 1. X sama dengan 1, maknanya nilai k adalah 1. Dia kata nilai x tak boleh k. Cuba kamu gantikan x tak boleh 1. Okey? X tak boleh 1, maknanya cuba gantikan x sebagai 1. 1 tolak 1 akan dapat 0. Okey? Jadi k ini nilainya adalah 1. Jadi kalau kamu nak tahu, kamu gantikan x sebagai 1 dan kita akan dapat penyebut yang bernilai 0 dan akan menjadikan fungsi tersebut tidak tertakrif. Okey, jadi seterusnya kita nak dapatkan nilai m dan n. Diberikan maklumat f2 sama dengan 3, f3 sama dengan 2. f2 sama dengan 3 bermaksudnya 2 adalah objek, 3 adalah image. f3 adalah 2, 3 adalah objek, 2 adalah image. Jadi kita masukkan, gantikan dalam fungsi ini, gantikan x sebagai 2 sama dengan 3. Jadi masuk cikgu kata m per, gantikan x sebagai 2, 2 tolak 1 tambah n sama dengan 3. Objek dan image. Jadi kita kira m 2 tolak 1 per 1, jadi persamaan tu adalah m tambah n sama dengan 3. Itu satu persamaan. Kita gunakan maklumat kedua, f3 sama dengan 2, gantikan x sebagai 3. X sebagai 3 maksudnya cikgu kata m per 3 tolak 1 tambah n sama dengan 2. Jadi di bawah ni 3 tolak 1 dapat 2, jadi m per 2 tambah n sama dengan 2. Jadi kita tengok persamaan 1 dan persamaan kedua, ada kedua-duanya ada m dan n. Jadi ini yang dinamakan sebagai persamaan serentak untuk menyelesaikannya. Jadi pertamanya cikgu akan suka untuk memudahkan persamaan ini dengan menghilangkan pecahan. Cikgu darab semua dengan 2. Darab 2 di sini akan potong, tapi darab 2 di sini dia kena darab 2 di sini juga. Jadi kita dapat n tambah 2n sama dengan 4.
Jadi kamu nak selesaikan macam mana? Nak selesaikan cara penggantian ataupun penghapusan. Jadi kedua-duanya memang boleh. Jadi cikgu letak di sini M tambah N sama dengan 3. Dan cikgu tolakkan atas, tolak yang bawah. M tolak M, 2N tolak N dapat 1, 4 tolak 3 dapat 1. Jadi kita dah dapat nilai N sebagai 1. Jadi kita dah tahu N sama dengan 1. Jadi bagaimana nak dapat M? Kita gantikan saja. Jadi kita kata M tambah N sama dengan 3. Jadi N adalah 1, M tambah 1 sama dengan 3. Jadi M sama dengan 3 tolak 1 itu 2. Jadi M sama dengan 2. Itu untuk catatan saja. Okey. Seterusnya C apa tanya? F kuasa 2 fungsi gubahan F kuasa 2 X. F kuasa 2X bermaksud memasukkan F ke dalam F. Sebab F kuasa 2 boleh tulis sebagai F X, iaitu memasukkan F ke dalam F. Jadi sebelum cikgu menggunakan, cikgu akan masukkan dulu M dan N. Jadi kita kata fungsi Fx ialah M adalah berapa? M adalah 2 per X tolak 1 tambah 1. Okey, nilai N adalah 1. Jadi kita Fx akan cikgu lebih suka tulis sekali lagi untuk menjelaskan. Okey, jadi F masukkan dalam F, maksudnya contohnya seluruh ini gantikan di sini. Gantikan di mana X berada. Jadi dia akan bertingkat-tingkat. Okey, bertingkat tu maksudnya dengan 2. Dan cikgu gantikan semua ni dekat sini. 2 per X tolak 1 tambah 1. Okey, dan kita ada tolak 1 lagi di situ bawah tu dan tambah 1. Okey. Gantikan situ, jadi the whole thing ni dan semua ni. Okay. Dan kita boleh ringkaskan. Dan ringkaskan pertama cikgu nampak 1 tolak 1 habis. Jadi yang di sini cikgu akan tulis 2 bahagi 2 per X tolak 1. Bila cikgu tulis macam ni, kita letak bracket. Sini tambah 1. Dan daripada bahagi kita tukarkan kepada darab. Tambah 1 dan boleh potong di sini. Dan kita akan dapat, jadi jawapannya ialah X tolak 1 tambah 1. Jadi jawapannya X tolak 1 tambah 1 iaitu X. Jadi F kuasa 2X ialah X. Itu jawapan akhir untuk soalan C. Dan yang terakhir adalah songsangan bagi F dan masukkan X sebagai 2. Jadi cikgu akan menggunakan ruang di sini. Soalan D adalah songsangan bagi 2. Jadi kita dah ada Fx. Okey. Jadi apa yang cikgu punya ni, cikgu tak nak mencari fungsi itu sendiri, fungsi songsangan itu sendiri. Masa bila kita mesti mencari fungsi itu? Kalau diminta fungsi itu sendiri. Tapi sekarang ni bila ada nombor di sini, maksudnya kita nak tahu nilai-nilai tertentu. Jadi sama ada kamu nak mencari fungsi songsangan dulu atau tidak, bergantung pada kamu. Jadi cikgu tak nak mencari. Jadi cikgu menggunakan kefahaman Fx adalah memetakan X kepada Y dan songsangan bagi Y adalah X, iaitu ini adalah Y. Okey. Jadi songsangan F memetakan Y kepada X. Jadi X dan Y itu ada peranan masing-masing. Jadi ni objek, ini image. Objek dan image. Objek, image, objek, image. Jadi maksud cikgu,
Objek untuk fungsi, image untuk fungsi. Objek untuk songsangan, image untuk songsangan. Jadi di sini maksudnya 2 itu adalah nilai yang berada di sini. Jadi dia adalah bermaksudnya adalah objek untuk songsangan, tetapi pada masa yang sama dia juga adalah image bagi fungsi. Jadi kita nak tahu nilai yang di sini. Apakah nilai di sini? Jadi kita tahu 2 ini adalah, dan disebabkan kita ada fungsi, jadi 2 adalah image bagi fungsi. Jadi cikgu kata 2 per X tolak 1 tambah 1 sama dengan 2. Okey, 2 yang ini adalah 2 yang ini. Cikgu ambil di sini. Okey? Jadi kita selesaikan 2 tolak 1. Jadi dia akan dapat 2 per X tolak 1 sama dengan 2 tolak 1 dapat 1. Dan cikgu darab cross ke sana. Kita dapat 2 sama dengan 1 darab X tolak 1, iaitu X tolak 1. Dan X sama dengan 2 tambah 1. Jadi nilai X adalah 3. Jadi jawapan adalah 3. Iaitu nilai di sini adalah 3. Jadi 3 ini adalah objek ataupun image bergantung kepada fungsi mana yang kita ambil. Jadi janji kita dapat nilai di sini, itulah jawapan yang kita cari. Okey, Assalamualaikum.